Perlu pajak atau jual emas? Mana lebih untung? Nak pajak ke nak jual? Tekan anda perlukan duit untuk hantar anak anda masuk ke universiti. Yang mana satu pilihan yang terbaik? Patut pajak emas ataupun jual emas? Baiklah, perkataan pajak ataupun ar-rohnu berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud gadai. Objektif ar-rohnu adalah sama dengan pembiayaan peribadi, iaitu kita mendapatkan wang tunai dengan pencagaran emas. Bermakna jika anda memerlukan wang segera, tidak semestinya untuk anda menjual emas tersebut. Tak ada pilihan untuk pajak sahaja emas tersebut. Persoalannya, yang manakah lebih baik? Jual terus ataupun pajak ar-rohnu? Sebelum anda membuat keputusan untuk menjual emas ataupun pajak emas tersebut, perlu periksa tahap kewangan anda dulu. Jika anda perlukan duit yang segera dan mampu untuk menebus semula emas tersebut dalam tempoh masa 6 bulan, maka pajak adalah pilihan yang baik kerana kosnya murah daripada kos menjual emas. Katakan anda ingin menjual gold bar 10 gram ini, anda akan dikenakan spread sebanyak 9%. Jika anda pajak gold bar 10 gram, kos pajakan anda adalah 1% sebulan. Makna untuk 6 bulan, kos pajak anda adalah sekitar 6% sahaja. Ini membolehkan anda mendapat keuntungan 3% apabila anda pajak emas anda. Akan tetapi, jika anda tak mampu untuk tebus semula emas tersebut dalam tempoh masa 6 bulan ataupun 8 bulan, lebih baiklah anda jual je emas tersebut berbanding pajakkan. Sebab pajak, kena ingat, kena tebus. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Anda ingin mulakan tabung emas bersama Public Gold, boleh isi beg biru bawah ni untuk saya bantu daftarkan akaun dan mulakan journey menabung emas di Public Gold.